Ada lagi. Oh, kena lagi. Alhamdulillah bang. Dia nak bagi bang. Dia nak bagi ya. 2 ekor spot ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat pagi. Oi, lama tak lancar ya raya haji tu hari. So aku turun hari ada 6 ke 7 kayak. So ada Tok Lan. So ni hari nak cari siakap, nak cari jenahak, nak cari semua, nak cari lauk ah. Lauk dah habis terus lah lauk. Dah makan daging lah 3-4 hari ni. Daging korban. Alright, kita tunggu keluar ke Jimah. Tengok apa yang ada. Alright. Tu makan ni, sumpit. Oh. Oh. Lambat. Lambat. Dia dah masuk rebur. Sini bang. Baling. Sini bang. Sorry. Alhamdulillah. Baling bang. Ya ada lagi tu. Ada lagi tu. Weh, aku punya lip grip ni dah halus. Balik bang, bola kanan. Siakap. Alhamdulillah, sekilo ada ni, sekilo. Pesen. Bejot aku dia makan. Ingat tak ada. Kali dah ambil. Alhamdulillah. Rezeki pagi-pagi ni. Belum buat opening lagi. Ya, siakap. 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 1-0. Aduh geng, ayo ah. Bakal udang umpan aku terbuka. Tinggal 2 ekor je. Ano habis. Paksa naik balik lah, aku ingat. Abang Lan teman aku pergi naik body balik udang lah. Pasal awal lagi ni baru pukul 9. Ayang tu kat 30 ekor tu lapis. Kau nak buat kan? Alhamdulillah. Bah juga je nak. Bolehlah saya goreng-goreng. Tambah. Dia. Tunroho. Harilah jenahak, GT, siakap. Hai semua ikan lain-lain.
Kasih gari sama dia. Okey. Alhamdulillah. Oh, tak kono. Bang, balik bang, balik. Jangan asak dia, Lagi. Abang ke depan. Aduh. Tak kono. Dia dah buat lari dah. Ha, licin umpan. Dia tu. Dia tarik rentap ke tak? Tarik dia biar tali tu jalan dulu. Tali tu dah jalan lurus kan. Baru sontap. Geng, tak sempat rakam. Aku dah masuk dalam gebu ni, belik dengan tali sauh. Ya Allah. Ada. Jap. Asal kilo lebih. Aduh. Jap. Alhamdulillah dah nak balik dia lagi kan. Oh, gemuk. Cakep. Woohoo. Sedia. Dah nak balik dah pagi ya. Alhamdulillah. Gomok. Ya. Wah, hati ya nari. Ada juga. First dia makan lucut. Second kena. Tahu nasib dia. Ini makan memang tak lepas ni. Rambut aku dah kasar. Alhamdulillah. 2 ekor. Oh. Ada lagi. Kita try lagi. Tak sempat rakam aku tadi. Aku kalut dengan tali apa? Tali sauh 5 rakit lah. Waduh, rezeki ada dah berbelit kat tali sauh tu tadi. Dapat tarik keluar. Try ada lagi tu. Ada lagi. Oh, kena lagi. Alhamdulillah bang. Dia nak bagi bang. Dia nak bagi ya. 2 ekor spot ni. Alhamdulillah. Campak udang. Baling dia tu dia ambil tu. Tak tahu aku on tak on kamera. Ada on. Alhamdulillah. Satu spot 2 ekor. Makan dalam. Gigil tangan main sekap. Nah, ini memang tak lepasnya lah. Aku dah bagi dia makan lama. Tahu nasib dia. Yes. Oh, ada lagi. 3 ekor bang, satu spot bang. Mana Tok Lan ni? Dengan
dah jumpa lubuk. Oh, lucut. Alhamdulillah. Tak besar lah, tapi boleh lah. Siakap. Alhamdulillah, rezeki nak balik dah. Dah nak balik dah, nak sampai jeti dah. Dah nak sampai jeti dah, dia bagi juga 3 ekor, 1 lubuk. Ada udang tidak? Last udang last. Malan 3 ekor. 3 ekor. Aduh, ya sayang. Oh, ilaha illallah. Weh, banyak lah cakap ni, satu spot ini ya. Aduh sayang, aku dah biar lama dah. Mata ni tak ngam ah. Dia tak boleh mata J, dia kena mata lam juga. Ni mata J, aku tangkap muik je ni. Oh, angkat tu, angkat. Yeah, lesen. Aduh bang, pancing putui patah bang, lepaskan tali sikit. Situ duduk lesen akhirnya toklat. Takkan akhirnya lesen. Alhamdulillah. Tak sia-sia lah. Lain kali orang panggil tu datang. Orang elok-elok situ lagi kan. Dia ada bang, baling tu loket kan. Dia kalau aku punya mata ni tak foto lah. Aku mata kecil ni. Aduh. Tak apa, janji mata lam ni, mata J tak loket. Mata besar. Tak loket. Sayang. Rezeki bang. Alhamdulillah. Dah nak balik kan. Taruh tunggu air benar. Tak boleh naik lagi ni. Situ duduk lah. Baling kayu under batang tu bang. Tak jadi. Tarik balik. Oh. Banyak oh. Dah. Aku naik 3, lucut 3. Terobang lah. Sini duduk lah. Mata ni dah tak sedap. Abang dah baling tu kan, biar monapkan kojak kan. Baru tarik perlahan. Sampai ke tobing tak apa. Tak sampai. Sangkut. Alah. Takut sangkut jangan mancing. Kacau dia punya tangan tu. Sama ni. Waduh, 3 kali lucut terobang. Aku pakai mata J, tak boleh, dia nak mata lam juga. Aku dah bagi dia buat lari sampai keluar dah. Tak, tapi dia terbang kan. Terbang lucut lah. Aku dah 2 kali putus, malah aku nak buat berambut, aku pakai mata apa yang ada. Dia ambil. Jauh sangat. Dia punya ambil tu. Dah. Aduh. Apa pula ada tu. Madang sangkut je orang tu ni. Tu. Dia tu bang. Naik. Siakap ke apa? Macam lah. Kan? Rumah dia. Sini lah. Dek. Kompan ada kita. Jaga ada kabel. Ini apa sangat?
Dek, kau pergi depan, depan. Depan Tok Lan. Boleh di depan. Ni ada kabel jaga ni. Aduh, atas pokok naik pula. Ha? Depan. Tu kat kayu tu balik kan bang. Kau nampak tak kayu yang masuk dalam air tu? Ha, ujung tu. Wajeng. Nak balik ke situ kan air tu. Sini dah 2-3 kali lucut dah tak nak. Dia dah lari ke sanan. Itu kat belakang tu pun sodap tu. Tu kalau kau dapat dia kontes tu. Ujung tu. Kayu kan. Tapi kau try sini dulu. Sini apa sini? Sini nak tekok. Bang, pancing tu gobang bang. Ada yang jatuh kang. Tu gobang pancing abang kau togak tu. Dek, kau bayang sini dulu. 2-3 kali kau tak makan, kau pergi depan tu. Depan sikit. Tak sampai rumah itu. Kasar-kasar tu. Tak sampai paling. Dia mau ke tobing. Tu dia. Aduh, naik atas pokok pula. Tu dia. Aduh, naik atas pokok pula. Kau lagi mana orang panggil tadi? Siakak kau semua hilang kat sini, kau tahu tak? Can malican lah, dah jumpa lubuk ni jangan bagi can. Sabar. Kau tak ikat tu. Tak tabik tong terojah dia kang. Gotah tu lantai ke atas dia. Aku dapat 3, lucut 3. Tok Lan datang dapat seekor dah. Lesen semua hidup. Dah berapa kali aku turun cakap tak nak dapat. Ni hari dia bagi. Ada lagi tu. Itu kalau kau endap depan tu ada tu. Tu kau pergi yang kayu depan tu. Ada lagi. Aduh, la ilaha illallah. Weh, mata ni tak boleh pakai. Astaghfirullahalazim. Tak lokek mata ni. Makan lagi. Wah, tak kena. Tolan. Udang ada tak? Sini. Dia makan lagi ni, ada lagi ni. Alamak. Dia ada lagi ni bang. Aduh, tak kena. Ada lagi. Tak kena bang. Alright geng, dah selamat mendarat. Alhamdulillah. Tok Lan dah mendarat, Bang Kamal dah mendarat, Geng Kabut pun dah mendarat. Aku pun dah start kemas. Hasil lagi. Alhamdulillah. Ada siakap 1, 2, 3, 4, 5. Siakap 5. Jenahak 1, baby GT 1. Ni betul-betul baby ni. Oh, rezeki lah ni lagi. Siakap. Rasa aku ini paling gasak siakap lah aku ni lagi. Lucut
Jangan cerita lah. Yang dapat bawa naik ni lah 2, 4, 5 ekor siakap. Alhamdulillah. Oh tak lan. Tok Lan pun dapat siakap tadi lesen tu. 2 ekor siakap. Jenahak tapak tangan. Padu. Ini dapat jenahak pun tak ada ekor. Makna dia ramai lah tu. Tak ada siapa belajar nak tahu potong ekor. Dia orang katalah. Ekor dah tak ada, dia ramai, dia makan. Ada ekor tu. Kena lipat lah. Alright gang, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.